Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak tunjukkan dekat korang jenama Cozy jenama Cozy yang mana how to make baking soda dishwashing liquid sabun cuci pinggan lah dalam mangkuk DIY. Okay, first kali kita kena letakkan 3 liter air. Kalau nak mudah kira, kau masukkan botol yang besar tu. Botol besar tu 1300 1500, jadi ni 2 botol lah. Ni lah aku dah sediakan. Okay, lepas tu kita masukkan dalam ni lah. And then kita akan kacau sehingga larut. Biasanya lebih kurang dalam 7 ke 5 minit lah. And then dia ada bagi thickener. Thickener ni dia untuk pekatkan lagi benda dalam ni lah. Okay, benda ni ada kat dalam. Lalu kita akan kacau sendiri. Dan hasilnya kita akan dapat 3 botol. Lebih kurang dalam 3 liter lah. Jadi kita akan cuba, insyaAllah. Okay, let's go. Okay, sebab kita dah godak apa nama tu, dia punya baking soda ni kan. Okay, yang mana dia, aku ambil yang warna ni lah, warna hijau. Okay. Lepas tu dia suruh kita masukkan thickener. Thickener ni adalah untuk memekatkan apa nama tu, bancuhan ni lah. Okay, let's go. Okey, setelah kita dah masukkan thickener tadi, dia punya keadaan sini lah warna dia. Okey, warna dia lebih pekat daripada yang asal tadi masa kita masukkan mula tadi kan. Jadinya lepas tu kita kena simpankan apa nama, bekas ni kita tutupkan lah, untuk kita simpankan lebih kurang dalam 12 jam. Dan esok ni kita akan tengok dia punya hasil yang macam mana. Okey, alright. Okay, setelah kita dah kacau tadi, kita tutup dan kita akan biarkan lebih kurang dalam 12 jam. Okay guys, selepas 12 jam 12 jam kita apa nama tu, tutup. Inilah dia hasil sabun basuh pinggan yang kita dah buat semalam lah. Jadinya ni lah dia punya kepekatan. Alright, alhamdulillah menjadi. Jadinya kita dah boleh guna. Nanti kalau ni kejap lagi aku akan tunjuk sabun dia punya kepekatan sabun dia macam mana. Alright. Sebelum tu kita akan pindahkan ke dalam bekas dulu lah. Mana bekas apa? Ni bekas yang aku beli. Kita masuk dalam bekas ni. Alright, let's go. Tengok dia punya kepekatan ni. Okay. Banyak sabunan. Alhamdulillah. Okay, aku nak uji pakai minyak pula sekejap. Okay, ini minyak. Aku akan buat sikit lah. Kita nak pastikan adakah dia boleh hilang kesan minyak ni. Okay, ni minyak yang tadi. Kita akan try. Ni aku basuhkan dulu. Kita akan buangkan minyak sabun yang tadi. Okay, aku ambil sikit je. Okay, ni minyak, bismillah. Sabun banyak guys. Okay. Alhamdulillah.